Team A pula. Di mana kalau kita hanya melihat daripada line up yang dipamerkan, kita tahu mereka mempunyai individual player yang cukup hebat. Cuma sama seperti pasukan Vamos, masih lagi belum menjumpai identity. Namun begitu, identity map untuk persaingan pertama telah mendapatkan Dangerous Grass adalah jawapan kita. Ya, benar. Tapi kat sini pasukan Vamos, apa yang saya boleh katakan terbaik mereka boleh laksanakan adalah strategi di mana play around Chibi. Dan kalau Chibi dapatkan land slot, kita boleh nampak betapa garangnya pasukan Vamos. Dan kalau mereka boleh bermain around Chibi, mereka boleh biarkan pasukan Vamos sekarang ini untuk mendapatkan cici terlebih dahulu. Ini adalah pick yang menarik. Mereka tahu bahawa itu adalah hero yang overpower sekarang. Kalau ada Elise ke selepas itu buka Baxia ke yang akan diambil, agak susah untuk pasukan Team Ray disebabkan dah ada Cici. So Cici ni adalah seperti insurans yang paling mahal untuk pasukan Vamos. Ya, fleksibel lagi. Kalau nak letak di bahagian EXP boleh, nak letak di bahagian goal laner juga boleh. Tapi Chow bersama dengan Yone2 sahaja dibawa masuk. Kemampuan untuk melaksanakan pick off di dalam map ini cukup membahaya. Tetapi kalau dah ada set up, di manakah follow up? Burst damage juga sangat diperlukan oleh tim ini selepas ini. Tapi sekali untuk Vamos, mereka terus saja mengambil Baxia bersama dengan Lunox. Okey. Kalau tengok daripada segi pemilihan untuk tim Vamos, mereka menjangkakan untuk tim Ray lebih kepada nak pastikan yang daripada side CC, which is antara Golden dan juga EXP Lane, tak ada masalah. Dan dalam masa yang sama sebabkan mereka bawa masuk Chow untuk bergerakkan lebih agresif ke arah tim Vamos. Jadi seperti mana yang Karakuri dikatakan tadi, Team Ray nak sekali ni kena tunjukkan juga satu hero burst damage. Jadi salah satu cara untuk secure setiap kali team fight. Tapi lebih kepada nak fokus kepada Joy terlebih dahulu, kepada Air of Ovo. Kau berani sekarang ni untuk mendapatkan Joy terlebih dahulu. Saya menjagakan pasukan Team Ray nak ambil Chow dan juga Lunox instead of Chow dan juga Uranus. Tapi mungkin mereka juga menjangkakan bahawa takut akan ada Yin Sun Shin nanti. Jadi flexibility Uranus tiba-tiba boleh tak dekat EXP ke akan dicuri. Mungkinlah. Itu apa yang dirancangkan oleh mereka. Tapi bagi saya macam pengambilan Uranus tu boleh dekat third pick dan mereka boleh ambil Lunox dan juga Chow. Itu kombinasi yang pick off burst yang cukup berkesan buat patch ini. Tapi perancangan mereka saja yang tahu. Mereka yang dah praktiskan benda ini. Chip akan di-bank keluar terlebih dahulu. Ini juga mengejutkan. Semua kebanyakannya yang akan berhadapan dengan pasukan Vamos akan mengeluarkan chip sebagai priority. Tapi chip tidak diambil pun untuk pasukan Vamos buat masa ni. Adakah kekurangan daripada sudut training mereka untuk chip ini sendiri? Macam mana? Adakah itu efek? Saya rasa bukan. Disebabkan mereka dah pun mengambil rumah mereka dan mereka tak nak melepaskan rumah tersebut chip kepada pasukan Vamos pula. Dan satu lagi faktor, di mana tim A nampaknya mereka dah beri gambaran dah mereka nak bawa masuk marksman. Jadi kalau ada chip, itu akan memberikan tekanan yang lebih tinggi lagi kepada mana-mana marksman yang ingin dibawa masuk oleh Jom. Dan salah satunya adalah Moskov yang telah pun di-ban keluar oleh pasukan Vamos. Kalau nak menjawab balik soalan pasal Roma tadi, kalau kita nampak daripada segi drafting lah, tak kira pada tim Vamos ataupun mana-mana pasukan lawan tim Vamos suka simpan Roma dekat second pick. Manakala untuk pasukan lawan mereka memang akan cenderung untuk lakukan deny pick dan kemudiannya mereka akan lakukan banding di fasa banding yang kedua. Jadi itu yang dilakukan oleh Team Ray sekarang ini, menyebabkan untuk Team Vamos secara tak langsung mengurangkan lagi flexibility untuk pemilihan hero dekat bahagian drone, terutama untuk Zorn. Dalam masa Okey, untuk Team Vamos kita akan tengok hero yang terakhir di ban Lusin dekat bahagian tengah untuk kurangkan. Apa yang saya nampak sekarang ni pasukan Vamos, mereka boleh ambil Kaja dan juga Gringer. Kalau mereka ada Kaja dan juga Gringer, mereka punya follow up terhadap Kaja punya Divine Judgment tu sebenarnya cukup tinggi dari sudut damage. Chaos Assault, Death Sonata, itu akan menjadi sangat-sangat berbahaya bagi pasukan Vamos. Bagi Team Ray pula, target mereka semua yang mudah kena tangkap. Uranus boleh tarik macam tu je, Chow boleh tarik macam tu je, Joy boleh tarik macam tu je. Sekarang ni mereka kena ada hero yang mempunyai survivability juga. So mid lane mereka perlu fokuskan kepada mungkin high ground sedikit. Dan mereka tak ambil marksman, mereka gunakan Ruby dekat bahagian gold lane. Jadi sedikit adalah jaminan untuk counter engage tu. Dua kawalan sisi untuk Team A. Mungkin Grok juga boleh dipertimbangkan kerana kalau Kaja mudah untuk ditangkap di bahagian hadapan bagi pasukan Vamos. Jadi kalau adanya Grok dengan adanya sisi immunity dan juga counter engage, itu seakan jawapan yang lebih baik. Ya, sedikit suka untuk follow up bagi Lunox, tapi ianya seakan-akan jawapan yang lebih selamat di dalam situasi ini untuk pasukan Vamos. Tapi itu bergantung kepada perancangan mereka. Dan di sini mereka mengambil Hellcat. Hellcat dan Esmeralda untuk pasukan Vamos ketika ini, dan Lilia sebagai pick yang terakhir. A very interesting pick daripada kedua-dua pasukan, di mana Hellcat ini akan diletakkan ke atas tangan Zorn untuk Dangerous Grass. Kita dah bincangkan adakah ini akan efek terhadap pemilihan hero.
Nampak macam ya. Jap. Team Ray nak bermain agresif early game, nak bermain pick off dengan kawalan CC dan juga damage yang dimiliki. Ada Lilia, ada Joy, early game mereka dah cukup kuat dah. Namun begitu, siapa target di dalam pasukan Vamos? Tak ada target yang mudah sebenarnya, disebabkan dengan penggunaan Hellcat boleh saja menutup mata musuh dengan begitu mudah. Jadi nak laksanakan follow up susah. Set up mungkin cantik, follow up mungkin tidak. Menarik sebenarnya daripada segi pemilihan hero untuk kedua-dua pasukan ni. Jadi kita dah tak sabar. Kita nak tahu apa yang akan jadi untuk pusingan yang pertama ini. Kita tak nak melengahkan masa lagi. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan pusingan yang pertama antara Team Vamos dan juga Team Ray. Okay, ini yang kita mahukan daripada pasukan Vamos sebenarnya. Unique pick yang menjadi bagaimana mereka terkenal. Terutamanya untuk Zon. Damage, dealing, Roma. Cutting lane telah pun dilaksanakan oleh Der dan juga Nova Escobar. Macam tak cut habis. Ya, ada sisa makanan yang diabaikan sebentar tadi. Jadi kurang efektif cutting lane yang dilaksanakan oleh mereka berdua. Dan mereka mungkin ingin memberikan sedikit sebanyak tekanan kepada Chibi, tapi dengan mudah sahaja boleh dihalang oleh pasukan Vamos. Utamanya dengan Zon yang sedang memerhati. Okay, dekat pasal permainan, kita boleh katakan yang ada kesilapan kecil baru je dilakukan oleh Team Ray. Tetapi lebih kepada sekarang ni, mereka cuba untuk pastikan kat fasa early game ni tak adanya kebenaran. Oi, tapi sakit juga tu. Zeylan Nina yang baru saja menerima damage yang sangat-sangat besar kat bahagian tengah. Membenarkan untuk Clokun bersama-sama dengan Zon bergerak dengan agak agresif. Tapi Nova, tak sempat apa-apa. Datang Petrify habis dekat tangan Zon. Ya, itulah kelebihan yang ada kepada Hellcat juga. Sebab dia boleh regen kalau dalam melarikan diri. Jadi sepatutnya Nova Escobar tidak terlalu lama menunjukkan muka dekat situ. Malah sekarang ni pasukan Vamos, apa yang mereka boleh laksanakan adalah fast clear dengan Hellcat dan juga Lunox untuk melaksanakan rotasi dekat bahagian laning nanti. Ini yang saya risaukan, Jamilo. Disebabkan Team Ray ingin bergerak agresif, tapi dihalang dengan begitu mudah buat ketika ini. Tiada kematian lagi. Okay, nampak agresif tadi sebenarnya pada Era 404. Dia nak paksa dapatkan Clokun dekat bahagian tengah. Tapi dalam masa yang sama, follow up pada Team Ray dekat bahagian tengah tadi nampak macam agak kurang efektif. Membenarkan untuk Team Vamos berjaya untuk lakukan escape. Tapi rotasi mungkin akan mula bertukar arah untuk mereka memfokuskan kepada turtle yang pertama dekat bahagian bawah. Zeylan Nina sikit lagi. Hampir untuk didapatkan di bahagian tengah oleh Team Vamos. Dalam masa yang sama, Nova Escobar dicari. Zon sempat untuk dijalankan oleh Der terlebih dahulu dekat side kiri tadi. Chibi yang cuba untuk didapatkan, namun begitu Aaron 404 mula lakukan tarikan kepada turtle yang pertama. Gorgeous cuba untuk mengintai peluang, namun begitu kunci Aaron 404 untuk dapatkan turtle yang pertama. Ini agak bersanggah sedikit apa yang cuba untuk dilaksanakan oleh pasukan Vamos sebenarnya. Mereka cuba untukkan trade dekat bahagian tengah, tapi sayangnya mereka melaksanakan sedikit kesilapan menyebabkan Zon ditumbangkan. Malah Clokun juga nyawa rendah. Mereka terpaksa lepaskan turtle yang pertama. Kalau nak kata rugi teruk, agak rugi, tapi tidaklah terlalu dalam bagi pasukan Vamos. Masih lagi boleh recover. Ya, kita boleh lihat perbezaan ekonomi juga masih lagi seimbang. Aero 404 dicari. Dia mencuba dan mencari pemain terus dekat bahagian belakang. Chibi dah sampai. Masih lagi ingin meneruskan pertempuran dengan Team Ray. Dia di bahagian hadapan mendadak sekali damage yang dikeluarkan. Flicker terpaksa digunakan dengan begitu pantas. Natko ke bahagian belakang. Mencuba untuk memberikan sedikit sebaik damage kepada pemain daripada Team Ray. Namun begitu lebih kepada melengahkan masa sebenarnya. Apa yang bahayanya sekarang ni untuk Zon adalah apabila dekat bahagian late game nanti. Itu je yang saya risaukan sebenarnya bagi pasukan Vamos. Sebab kalau boleh mereka nakkan total domination dekat early ni. Sebab mereka boleh punish Zeylan Nina. Tapi sekarang ni Zeylan Nina masih lagi survive sepanjang 3 minit. So bermakna kat sini perjalanan ataupun gerakan daripada pasukan Vamos kurang berhasil sikit pada awal ni. Untuk didapatkan, tapi Aaron 404 bersama dengan Jom tadi lebih kepada nak memastikan yang Natko tak adalah berada dalam keadaan yang cukup fleksibel. Chibi juga dah sampai dekat kedudukan jungle Team Ray. Tapi lebih kepada masing-masing pun agak risau nak terus masuk. Juga berhati-hati untuk pastikan yang posisi mereka tidak mudah untuk ditangkap oleh pasukan lawan. Dan disebabkan kedua pasukan kita boleh katakan bermain dengan double fighter meta dekat sini, kita kena juga bincang daripada scaling late game nanti. Siapakah yang akan lebih membahaya dengan adanya Lunox di bahagian pasukan Vamos. Seakan-akan mereka yang mempunyai kelebihan di sini. Dan kita juga kena ingat, walaupun Vamos yang nak main agresif early game, tim ini juga menginginkan perkara yang sama, juga tidak membuahkan hasil. Okay, Nova Escobar tadi tu hampir untuk didapatkan. Namun begitu, dekat posisi turtle yang kedua ni macam ada ruang untuk tim Vamos dapatkan secara percuma. Disebabkan oleh untuk tim Ray, mereka nak masuk juga agak risau. Zon mencuba
mencari ke posisi Jom, tapi Chibi dapatkan turtle yang kedua secara percuma. Paksaan untuk mulakan team fight dengan tim Ray masih lagi diteruskan oleh tim Vamos. Nyawa yang direndahkan yang begitu pantas oleh tim Vamos. Era 4-4 mencuba untuk mencari posisi Gorgeous, tapi tak mencari tarikan daripada Jom cantik. Berjaya untuk menjatuhkan Gorgeous di bahagian tengah. Satu flanking yang baik daripada Aero 4-4 sebenarnya tadi. Dia tunggu saja waktu yang tepat sebab waktu itu adalah memang waktu pasukan Vamos menangkan second turtle. Boleh nampak daripada sudut posisi dan sebagainya. Bush yang dipegang kemas oleh Zon. Tapi Team Ray juga membalas dengan satu reaksi balas yang baik apabila ada Aero 4-4 dan dibantu juga oleh Nova untuk memberikan punishment terhadap Gorgeous. Okay, dekat bahagian atas Era 4-4 nak dapatkan nak throw sikit lagi sebenarnya nyawa dihakis berterusan dekat bahagian atas. Tapi saya boleh katakan yang permainan daripada tim Vamos ataupun tim Ray masing-masing mencuba untuk membuka team fight, tapi dalam masa yang sama mereka tak yakin dengan daripada damage yang mereka mampu untuk keluarkan. Satu lagi benda yang menarik tentang Hecate ni, bukan sahaja kita ada yang mata tu untuk membantu check bush kan. Sebab Hecate pun kalau ada orang dia jadi macam ada efek tersendiri lah. Jadi kat situ buatkan dia jauh lebih baik daripada peranan makro untuk Vamos. Dia scout mudah sahaja. Kalau dah hilang invi tu bermaksud adalah orang yang berdekatan. Dan sekarang ni 2 kill berbalas dengan 1 pada minit yang ke-6. Keadaan masih lagi seimbang. Sebab kita dapat menyaksikan kedua pasukan setiap kali ingin melaksanakan engage, mereka masing-masing mempunyai kemampuan untuk disengage semula. Contoh seperti Vamos, sebelum mereka nak mengambil objektif ataupun nak memasuki fight dan nak fall, akan digunakan pakai. Tetapi apabila lampu ditutup, Team Ray juga bijak untuk tidak memaksa pergi pada bahagian hadapan dan juga untuk reset semula. Ini menyebabkan kedua pasukan nak main agresif tapi terpaksa bermain pasif. Mungkin dekat posisi turtle yang ketiga nanti kita boleh nampak yang mereka cuba untuk bertukar arah terutama daripada segi playstyle. Sebab dah masuk minit yang ke-7, boleh dikatakan yang gameplay tak kira pada tim Ray ataupun tim Vamos nampak kebelahan. Tarikan pada Jom, cuba untuk mencari Gorgeous. Dia dekat bahagian belakang, memancing pasukan Vamos untuk mula menunjukkan muka mereka. Tapi dalam masa yang sama, turtle yang terakhir ini masih disebut dapatkan Era 4-4. Tepat pada waktunya berjaya untuk mengunci turtle yang terakhir, tapi tendangan sebentar tadi berjaya untuk seorang pemain. Dia digugur kali Gorgeous begitu saja. Namun begitu cukup apabila satu nyawa berjaya untuk didapatkan bersama-sama dengan turtle yang terakhir untuk tim Ray sebentar tadi. Tapi kali ini mereka masih lagi mencuba dekat bahagian tengah. Mungkin nak dapatkan minion wave terlebih dahulu untuk dampahkan lagi daripada segi ekonomi. Tapi taklah begitu jauh perbezaan antara tim Ray dan tim Vamos. Dah masuk yang ke-7 sekarang ni. Satu kill untuk satu turtle, satu penjagaan yang adil. Namun begitu buat ketika ini, Lokun yang kita kena perhatikan di bahagian atas. Jom diasak 3 orang pemain, tapi tarikan tu cantik sebenarnya. Namun berada dalam menara bersendirian tanpa sebarang bantuan damage. Nova Escobar satu tendangan kepada Zorn, tapi lebih kepada untuk mengelakkan adanya pertahanan di bahagian tengah. Era 4-4 nak masuk, nak cuba untuk dapatkan Zorn, tapi Era 4-4 berjaya juga untuk mendapatkan Zorn di bahagian tengah. Hampir untuk dikunci nyawanya. Namun begitu, satu pergerakan yang cukup baik daripada Era 4-4. Ya, satu mirroring yang baik. Mereka tahu bahawa akan ada orang yang cuba mempertahankan turret dekat bahagian tengah, iaitu Zon. Jadi Nova cari dekat mana kedudukan Zon dan menyebabkan Era boleh mendapatkan turret dekat bahagian tengah. Dan bagi saya sebenarnya turret itu yang lagi mahal semuanya. Pasukan Vamos melaksanakan satu dive composition yang lebih baik dekat bahagian atas apabila Jom cuba untuk counter engage. Tapi disebabkan damage terlalu besar yang dikeluarkan oleh Clawkun dan juga Natko menyebabkan dia tetap juga terkorban. Saya lagi kekal tenang buat ketika ini pada minit yang ke-8. Meski berbalas dengan 1 kill sahaja sebentar tadi. Dan di mana pergerakan Zon dan juga Nova Escobar ini memang tak kena terpisah disebabkan keduanya belum memerhatikan satu sama lain untuk mengetahui di manakah target yang seterusnya. Sekarang ini rotasi dilaksanakan kepada bahagian bawah. Jom mungkin akan menjadi target. Chibi nak cari pemain bernama Nova Escobar juga Jom dekat bahagian bawah. Tapi macam saya katakan tadi, kita pun dah bincangkan beberapa kali pergerakan daripada kedua pasukan nampak pasif. Tapi sekarang ini dekat posisi di bahagian tengah, percubaan untuk diteruskan oleh kedua pasukan. Namun begitu, kita boleh tengok macam mana agak bersepah sebenarnya daripada sudut pembukaan team fight. Tak kira pada tim Ray ataupun tim Vamos, mereka mencuba untuk dapatkan frontliner terlebih dahulu dan kemudiannya ada backliner daripada pasukan lawan masing-masing untuk terus ke hadapan, menyebabkan kali ini setiap kali team fight itu digagalkan dengan begitu mudah. Plan B untuk Zon juga
memberikan tekanan dekat bahagian laning. Bawah tadi tu ditolak juga. Jadi pasukan daripada Team Ray terpaksa untuk memfokuskan dekat bahagian long lane. Tapi sekarang ni untuk Team Ray, mereka kena react dekat pengambilan lot ni. Lot yang cuba untuk didapatkan. Chibi dapatkan lot untuk Team Vamos. Percubaan untuk mendapatkan bangsa seterusnya. Tendangan juga cantik. Zon cuba untuk didapatkan. Gegar di tangan Jom. Arrow 4-4 cuba untuk masuk mendapatkan pemain yang seterusnya. Namun begitu, damage daripada Team Ray tak mencukupi untuk dapatkan lagi nyawa daripada Team Vamos. Dan bagaimana Gorgeous melakukan zoning yang cukup kemas, menyebabkan Team Ray terpaksa membatalkan niat mereka untuk mencari pemain seterusnya. Tengok macam mana Gorgeous sustain dengan cukup lama. 3 orang pemain daripada Team Ray pun tidak berjaya untuk memberikan sebarang tekanan kepada Gorgeous sekarang ni. Mereka kena ada stun sekarang ni sebab Gorgeous sekarang terlalu berleluasa. Dia guna sprint terus lari. Tak ada sebarang masalah, di regen balik. Pertahanan perlu dilaksanakan oleh Team Ray dekat bahagian bawah. Tapi siapa betul-betul boleh layak dengan Esmeralda ni? Ya, itu yang saya nak bincangkan juga. Siapa yang mempunyai burst damage untuk menjatuhkan Gorgeous nanti? Tapi sahabat petang, Natko dicari. Natko diasak untuk didapatkan, tapi lebih kepada untuk memastikan posisi mereka tidak dicari oleh Team Vamos saja. Tapi dah ada lot yang pertama untuk Team Vamos. Ini sepatutnya menjadikan satu perkara yang lebih lancar untuk Team Vamos melakukan second wave. Ya, Zon juga memberikan tekanan di bahagian atas, split pushing yang mudah. Dan itu belum lagi kalau digabungkan dengan Dark Nightfall. Inilah hunter factor kenapa Hellcat adalah satu hero yang cukup menjengkelkan. Bukan saja membantu menutup mata musuh, tetapi kita tak tahu split push sedang terjadi ataupun tidak. Jadi satu benda yang menarik dia adalah kau nak tangkap dia sangat-sangat susah tau. Daripada sudut KDA, ya korang nampak macam 1-3-1, tapi macam mana pressure yang diterima oleh Team Ray tu sebenarnya sangat-sangat tinggi. Oh, cantik tendangan pada White Escobar. Mencari seorang pemain, gugur terus Gorgeous. Pemain yang berada di bahagian harapan untuk Team Vamos. Chibi cuba untuk berada segala damage yang dikeluarkan. Dia ditarik oleh Jom sebentar tadi, menyebabkan agak sukar untuk melarikan diri. Tapi Natko mempertahankan segala kedudukan yang boleh untuk Team Vamos kali ini. Menadas segala damage yang dikeluarkan oleh Team Ray. Tapi Zon dekat sisi kiri cuba untuk mencari kalau Jom boleh didapatkan terlebih dahulu. Namun begitu damage daripada Team Vamos tidak mencukupi untuk dapatkan pemain tersebut. Masih lagi kucar kacir, tidak kira untuk Team Vamos ataupun Team Ray. Satu juga masalah yang sedang dihadapi oleh pasukan Vamos buat ketika ini adalah daripada sudut setup. Sebab mereka tidak mempunyai hard CC juga untuk melaksanakan combo-combo. Seakan-akan Lunox Clockun ini sedikit sukar disebabkan beliau mampu untuk keluarkan damage. Tapi tak ada siapa yang bantu untuk set up dengan lebih selesa lagi. Sekarang ni Ruby dia kena siapkan Radiant Armor juga kalau dia nak lebih survive lama berhadapan dengan Lunox. Manakala untuk pasukan Vamos, set item mereka nampak sangat lengkap buat masa sekarang ni. Walaupun daripada sudut perbezaan gol tak banyak, tapi core item yang mereka perlukan tu sudah pun cukup untuk burst. Kerana Lunox dah siapkan NOD, Growing One dan juga Divine Wave. Jadi kat sini penetration ada, INT heal ada, cuma Nova Escobar dalam bahaya. Nova Escobar dicari, hilang terus di tangan Clockun. Serangan daripada Team Vamos. Mereka akan terus memfokuskan kepada frontliner daripada Team Ray. Ada 4-4 1v1 dengan Zon. Tapi itulah yang mengekarkan keadaan. Tapi dia berjaya dapatkan Clockun dekat bahagian bawah. Tapi ada 4-4 cuba untuk 1v1 dengan Zon. Hampir tu dapatkan tapi Chibi dah sampai. Ada 4-4 dan bagaimana ada 4-4 gugur di tangan Chibi. Tapi dekat bahagian bawah tengok macam mana dia melakukan clear wave untuk pastikan, bukan dia sebenarnya, Natko melakukan clear wave untuk dapatkan inhibitor tarik daripada Team Ray di bahagian bawah. Satu perkara yang sukar sekarang untuk Team Ray melakukan pertahanan. Menang besar ni. Ini kemenangan berganda kepada pasukan Vamos. Berjaya untuk mendapatkan AO44. Bermaksud mereka boleh dapatkan lot secara percuma. Tetapi pada waktu yang sama mereka juga telah berjaya untuk mendapatkan inhibitor turret milik Team Ray. Ini memudahkan lagi pasukan Vamos untuk mendapatkan kemenangan mereka dan juga menembusi benteng pertahanan Team Ray. Lot berjaya untuk didapatkan oleh Team Vamos buat kali yang keduanya. Jadi seharusnya ini akan jadi satu lagi kemudahan untuk Team Vamos, terutama daripada segi nak melakukan clear wave ke atas Team Ray. Tambah pula satu inhibitor turret dah berjaya untuk dipecahkan. Mungkin lepas kita boleh saksikan inhibitor turret di bahagian atas juga berjaya untuk dipecahkan oleh Team Vamos. Tapi tarikan daripada Jom di bahagian tengah mencari Natko. Tapi itu bukanlah satu tangkapan yang mudah untuk didapatkan oleh Team Ray, terutamanya Natko dengan sustainability yang cukup tinggi, ada juga output damage yang tinggi. Jadi Team Ray perlu berhati-hati daripada sudut nak dapatkan pemain mana daripada Team Vamos. Ya, Natko dicari. Masih lagi ada Vengeance untuk menyelamatkan keadaan. Zon akan bersembunyi. Clockun adanya Brilliant. Chibi dengan kekebalan beliau. Begitu juga dengan Gorgeous. Seakan-akan untuk Team Ray, mereka ada setup, mereka juga ada damage, tapi tidak mencukupi buat ketika ini. Satu persatu menara
telah pun ditawan oleh pasukan Vamos. Lot juga telah pun tiba di bahagian bawah. Teamray cuba untuk melaksanakan pertahanan. Ada tarikan pada Joe mencari pemain daripada tim Vamos, tapi Chibi dekat bahagian hadapan menadah sekali damage yang dikeluarkan oleh Teamray. Zone dekat bahagian atas melakukan kejadian wave juga untuk dapatkan inhibitor dari bahagian atas, tapi era 4-4 dia masuk mencari pemain daripada tim Vamos. Namun kita Nova Escobar sempat untuk dijatuhkan oleh Narco terlebih dahulu. Satu pemain dah tak ada dalam permainan, tapi inhibitor tarik kat bahagian tengah masih lagi cuba untuk didapatkan oleh tim Vamos. Teamray cuba sehabis-baik mereka untuk melakukan pertahanan demi pertahanan supaya tim Vamos tak berjaya untuk pecahkan kristal mereka. Tapi tengok macam mana Narco, damage juga cukup besar. Hampir untuk dapatkan Der. Dia kikis nyawa Der tu semudah itu saja. Jadi untuk Teamray, adakah pertahanan mereka pada kali ini mencukupi? Namun begitu, kehilangan dua inhibitor turret sekarang ini. Agak sukar untuk Teamray melakukan pertahanan kalau tim Vamos memberikan serangan yang lebih agresif. Ya, saya setuju. Sebab kita nampak bagaimana pressure yang diberikan oleh pasukan Vamos tu daripada tiga arah yang berbeza. Malah tak perlukan zone sangat dekat bahagian team fight. Dia hanya stay dekat bahagian atas je. Dapatkan inhibitor turret. Ya, benar. Yang menyebabkan kenapa Teamray susah nak react dengan perkara tersebut. Malah Dark Nightfall apabila dibuka, dia menyebabkan pasukan Vamos mendapatkan vision yang jauh lebih luas, terang dibandingkan dengan Teamray yang bila map mereka dikecilkan, jadi Nova pun nak pick off siapa pun jadi paranoid. Ya, ini agak susah sebab tak tahu di manakah posisi musuh, di manakah posisi kawan, dan itu mungkin akan menyebabkan kesukaran daripada sudut nak melaksanakan setup dan juga melaksanakan pertahanan sebentar tadi. 6 kill berbalas dengan 6 untuk kedua pasukan seimbang, tapi tidak bagi kawalan map buat ketika ini dengan dua inhibitor yang telah pun dijatuhkan di bahagian atas, di bahagian bawah. Ini juga bermaksud untuk pertahanan objektif yang seterusnya, iaitu Lot. Sedikit sukar untuk Teamray mengawal kawalan wave di bahagian kiri dan juga kanan nanti. Ya, sebabkan inhibitor turret tu dah tak ada, susah sikit untuk Teamray melakukan pertahanan. Tapi untuk tim Vamos, kalau mereka berjaya untuk dapatkan lot yang ketiga sekali lagi, sepatutnya itu akan memberikan satu kemudahan lagi untuk tim Vamos nak pecahkan inhibitor tarik kat bahagian tengah dan juga untuk pastikan yang kemenangan ini berjaya dapat oleh mereka. Tapi ada consider daripada Nova Escobar mencuba untuk berikan serangan kepada tim Vamos Gorgeous. Baru saya menerima satu tendangan yang cukup agresif pada Nova Escobar. Nak cuba untuk masuk mencari pemain yang seterusnya, tapi Nova Escobar dijatuhkan oleh Clockku dan Fomo juga dah tak ada. Mencuba untuk mencari John mula buat kali ini. John cuba untuk sekali damage yang dikeluarkan oleh tim Vamos, tapi tarikan daripada John cuba untuk bertangkap kedudukan lagi dan lagi oleh Teamray. Tapi tengok macam mana damage yang dikeluarkan oleh tim Vamos cukup besar. John tumpah dengan Dargo. Zelalina juga dah tak ada. Meninggalkan Der persediaan saja sekarang ini. Der nak pergi mana? Der ditangkap, Der dikejar. Tapi tengok macam mana untuk tim Vamos. Mereka akan berikan paksaan lagi dan lagi untuk pasukan Kristal berjaya untuk didapatkan oleh mereka. Mereka tas depan muka Der yang bersendirian sendiri. Kali ini untuk tim Vamos berjaya untuk mendapatkan bata kemenangan yang pertama. 5 orang cubaan untuk menjatuhkan Gorgeous sebentar tadi tidak berjaya, dan sebaliknya 4 ahli Teamray yang telah pun kecundang sebentar tadi terus sahaja memenangkan pasukan Vamos mendapatkan kemenangan mereka yang pertama. Bagi saya sebenarnya untuk Teamray melaksanakan double fighter di saat itu sedikit sukar apabila mereka tidak mempunyai the real burst yang besar, melainkan kalau mereka dapatkan Chow dan juga Lunox untuk adakan damage itu. Sedikit mungkinlah kesilapan bagi pendapat peribadi saya, tapi game Vamos kali ini tampil jauh lebih beridentiti lah saya kira. Kerana apa? Zorn dengan Hellcat, dan itu nampak sangat menjengkelkan untuk pasukan Teamray. Ya, sememangnya dengan pocket pick yang telah pun dibawa masuk oleh Zorn sebentar tadi, ianya memberikan gangguan yang cukup besar kepada Teamray, bukan sahaja daripada sudut pengambilan objektif seperti Turtle, Lot dan